وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياقي الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ahli keluarga, sanak saudara, sahabat handai. Kita sudah sampai di lereng amat indah. Di bawah pelangi dalam ufuk yang masih mencabar. Dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah, tenang dalam segala uji cabar dan debar. Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekata hidup, mengerti dan berbudi. Kita rakamkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala berkumpulnya bersama pagi ini menyaksikan penyatuan yang sangat bermakna pada hari yang cukup barakah ini. Allah Subhanahu wa taala menemukan dua jiwa bercinta dalam sebuah pertemuan yang penuh hikmah. Era Fazira dan Izwan Zain bakal menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bakal meraihkan lebaran baharu yang penuh keindahan. Sama-sama kita mendoakan agar rumah tangga yang bakal dibina ini dipenuhi ketenangan, kasih sayang dan rahmat. Bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan ini, majlis dengan penuh takzim akan diserahkan kepada juri nikah. Persilakan Ustaz Muhammad Sabirin bin Nurdin. Tafadhal mashkura. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang kita raikan kedua mempelai pengantin kita pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama daripada segala-galanya, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya kita sama-sama dapat hadir, bertemu dan berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama meraikan dan menyaksikan majlis ijab dan qabul antara pasangan pengantin Muhammad Izwan bin Muhammad Zain dan pengantin perempuannya Fazira binti Wan Cik. Marilah sama-sama kita doakan moga-moga rumah tangga yang dibina dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan keharmonian hidup berkeluarga di dunia hingga ke akhirat. Juga kita mengharapkan majlis kita pada pagi ini dilimpahi rahmat, nikmat, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita ijab dan kabulkan kedua-dua mempelai pengantin kita pada pagi ini sebagai mengambil istifadah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita mendengar khutbah berkaitan dengan nikah kahwin. Moga-moga ianya memberi manfaat untuk kita bersama, khususnya kepada kedua mempelai pengantin yang akan mendirikan rumah tangga mereka sebentar sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Pernikahan itu adalah merupakan sunnahku. Barang siapa yang tidak beramal ataupun mengikuti akan sunnahku, maka bukanlah ia daripada golonganku. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pernikahan bukanlah sekadar memenuhi naluri fitrah semula jadi manusia, tetapi mempunyai tujuan yang lebih murni, iaitu untuk melahirkan sebuah keluarga yang senantiasa mencintai dan menghayati Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Perkahwinan akan dapat membentuk sifat-sifat terpuji seperti sabar, penyayang, berjimat cermat, sentiasa merancang masa hadapan, menimbulkan semangat rajin berusaha, hidup berdisiplin, mengeratkan hubungan silaturrahim, mampu menenangkan fikiran dan dapat beribadat secara berjamaah. Suami hendaklah memberikan nafkah dan perbelanjaan kepada isteri dan anak-anak, termasuk menyediakan tempat perlindungan. Suami juga hendaklah melayani isteri dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, sama ada dalam tutur kata atau perbuatan, kerana isteri adalah manusia biasa yang mempunyai hak perasaan dan harga diri. Isteri adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala dan suami dipertanggungjawabkan untuk menjaganya dengan penuh kasih sayang.
Suami juga hendaklah memberikan bimbingan dan dorongan kepada isteri supaya senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, kerana kebahagiaan dan keberkatan rumah tangga bukanlah semata-mata kerana harta, tetapi juga bergantung kepada penghayatan kepada agama. Untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, isteri sangat berperanan dan mempunyai tanggungjawabnya yang tersendiri. Isteri hendaklah hidup bersederhana, menjaga kesihatan dan kecantikannya, berpakaian sopan, menguruskan rumah tangga dengan baik, tidak mengabaikan tanggungjawab kepada Allah dan Rasul-Nya, menjaga kehormatan diri dan suami, melayani suami dengan penuh mesra dan menghormati suami sebagai ketua keluarga. Berusahalah untuk membina sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, sebuah keluarga yang ada di dalamnya mawaddah warahmah, seperti mana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan akhirnya, marilah sama-sama kita memastikan dan kita berusaha untuk membawa isteri kita, anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita pada akhirnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. آمين 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 يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, moga-moga kita sama-sama dapat mengambil istifadah dan manfaat daripada apa yang telah saya bacakan tadi. Kita terus kepada agenda utama kita pada pagi ini, iaitu majlis ijab dan qabul. Walinya mewakilkan kepada saya dan insya-Allah saya akan melafazkan lafaz ijab dan Muhammad Izwan bin Muhammad Zain akan melafazkan lafaz qabul. Dah bersedia tuan? Insya-Allah. Baik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammad Izwan bin Muhammad Zain. Ya, saya. Saya nikahkan kamu dengan Fazira binti Wan Cik yang telah berwakil walikan kepada saya dengan mas kahwinnya 24 dinar emas tunai. Aku terima nikah Fazira binti Wan Cik dengan mas kahwinnya 24 dinar emas tunai. Saksi pertama sah. Alhamdulillah. Yang kedua sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لهذين العروسين واجمع بينهما في الخير. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين الماء والطين. اللهم اجمع بينهما المحبة والمودة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Untuk agenda yang seterusnya, saya ingin menjemput dan mempersilakan pengantin lelaki untuk membacakan lafaz ta'liq. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku bahawa saya, apabila saya tinggalkan isteri saya, Fazira binti Wan Cik, selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya
atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka ketika itu tertalak dia dengan cara talak kuluk, iaitu tebus talak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanda tangan kat sini. Okey. Ya, betul. Boleh. Betul lah. Alhamdulillah, nak minta tuan jumpa isterinya, minta tanda tangan dekat sini. Boleh? InsyaAllah. Bawa pen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Hadza min fadli Rabbi. Apapun tahniah, alfu mabruk. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kami senantiasa mendoakan yang terbaik buat kedua mempelai pengantin kita pada pagi ini. Saya selaku yang diamanahkan untuk menjalankan tugas pada pagi ini, mohon maaf di atas segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan sepanjang majlis ini berjalan. Yang baik dan sempurna itu datangnya daripada Allah, yang kurang dan lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira wa barakallahu fiqh. Majlis merakamkan setinggi penghargaan untuk Ustaz Muhammad Sabirin atas menyempurnakan amanah menyatukan di antara dua insan yang kita raikan pada hari ini. Izwan Zain dan juga Era Fazira sudah pun bergelar sebagai suami dan isteri. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Langsung dengan ini sebagai langkah pertama meraikan detik ini sebagai suami, majlis persilakan Izwan Zain untuk meninggalkan ruangan pernikahan ini untuk tunaikan solat sunat. Persilakan. Dengan ini kita akan persilakan langsung Ustaz Sabirin bersama dengan saksi, wali dan juga ayanda untuk meninggalkan ruangan ini, terus untuk menikmati sedikit ruangan minuman pagi bersama. Namun dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu sinar mentari sedang menyinari anda semua dengan penuh kecukupan vitamin B, D, ABC. Harapnya semua untuk kekal bersama di sini bagi kita melangsungkan acara seterusnya tidak lama lagi. Terima kasih. Era happy. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti sebaik saja kita akan melangsungkan acara yang seterusnya. Kita akan lebih ceria. Jadi sekiranya saya akan persilakan Izwan kembali. Bolehlah kalau yang nak bertepuk tangan ke, yang nak bersorakkan ke, boleh. Cuma dalam nada tone 10 decibel saja. Sudah tak tahu macam mana. Kita nak raikan pun tak ada masalah. Saya akan umumkan mereka bertemu secara rasmi. Jadi kita bergembira selepas ini. Terima kasih.